Okay, nasi claypot yang antara viral kat Ipoh ni kita cuba tengok. Lagi satu yang best kat sini, claypot dia masak guna arang weh. Okey, sebab tu dia boleh dapat aroma yang berbeza. Ni dah sampai claypot chicken rice semua. Claypot ni dia memang dimasak daripada beras mentah dengan ayam, daging ayam ke apa semua tu mentah. Okey, sampai dia jadi masak. Sebab tu dia memang makan masa lama sikit lah. Kalau macam claypot macam ni biasanya perlukan masa dalam 20 minit macam tu baru boleh dimasak satu claypot ni. Lagi satu antara ciri-ciri claypot chicken rice ni, dua benda. Satu dia punya kicap, dengan satu lagi dia mesti kena ada hangus-hangus sikit dekat bawah. Okey, dia bukan hangus, kamu kata cakap hangus boleh makan pahit tu. Dia hangus, dia akan bawa dia punya rasa wangi tu keluar. Dia paling penting. Bagi aku pula claypot ni, ikan masin ni penting. Ikan masin ni kalau fail, out. Sekarang kita cuba. Nasi ayam claypot daripada Opa Zuzu ni boleh dikatakan pas sebab dia sebiji dengan rasa yang orang Cina masak. Jadi aku ni memang selalu makan dengan nasi ayam claypot ni dekat luar. Rasa kat sini boleh katakan sebiji dekat yang luar tu. Sebab tu aku cakap tadi, yang paling penting ni punya kicap. Kicap tak kena memang barai nasi dia. Orang Cina ada satu patah kata, nasi claypot ayam kalau tak ada sedikit hangus dekat bawah, dia bukan nasi claypot ayam sebenar. Sini pun ada rumah antara satu resepi daripada Cina, orang Cina juga ni, iceberg. Kalau kita Cina panggil yao poli sang. Ini ada rasa-rasa macam crunchy sikit lagi. Gambar jauh sekali dengan bawang putih goreng. Bawang putih goreng dia pun dia tak terlampau overcook sangat. Bawang putih goreng ni pantang dia overcook. Kalau overcook mesti pahit. Ini tak ada. Ngam-ngam lah. Mana? Wangi. Ni pun antara menu filler kat sini, mantau butter clam. Waktu aku makan clam ni tadi, aku angkat, kenapa? Clam dia jenis macam melekit tau. Fikir tadi ada tak mungkin sebab butter dengan susu punya pasal dia dapat efek dekat clam tu sebab jadi macam tu. Lagi satu benda yang wajib kena minum apabila makan claypot dan chicken rice ni, teh Cina ni. Nama dia koko. Dalam dia ada kekwa dengan daun teh. Sini pun ada satu special air. Dia nama dia orang panggil kalamansi. Yang ini orang kata limau kasuri campur dengan asam masin lah. Kalau Cina panggil kapsai shumoi. Okay, jadi dia selesai makan lah. Sekarang ni aku nak cari owner dia, tengok macam mana dia boleh dapat resepi yang sedap macam ni. Adik, saya nak tanya soalan boleh kan? Boleh. Macam mana boleh dapat resepi claypot chicken rice ni sama macam orang Cina punya? Asalnya mak saya teringin makan. Okey. Lepas tu abang buat R&D resepi sendiri, cuba and then bagi mak rasa. Dia mak kata okey, dia approve baru jual. Jadi abang tu Opa Zuzu tu? Ya, abang saya. Oh, patutlah. Macam mana dia belajar tu? Dia belajar sendiri. Dia suka tengok cerita Chinese. Okey. Dia R&D sendiri R&D lah. sendiri lah? Tak ada orang aja? Tak ada. Memang belajar sendiri. Hebat weh. Jadi siapa-siapa pun nak rasa claypot chicken rice yang seakan-akan orang kata orang Cina masak punya, boleh korang datang sini Opa Zuzu dekat Meru Ipoh. Okay, cuba rasa tengok.